Ada satu teknik rahsia di internet yang banyak dikongsikan oleh segelintir otak-otak secara senyap. Sekumpulan kecil ini adalah orang yang tengah manipulasi enjin carian antarabangsa untuk jana pendapatan ribuan dolar sebulan tanpa perlu tunjuk muka, tanpa perlu modal besar dan paling best, langsung tak perlu kemahiran menulis yang power. Beberapa agensi gergasi luar negara juga dikabarkan mula mengetahui apabila sistem automatik ini mula meniru cara kerja penulisan premium dengan ketepatan 100%. Kalau anda rasa internet tahun 2026 ini dah mula tepu untuk buat duit tepi, bermakna anda masih belum nampak enjin senyap yang saya nak bongkar kat ini. Cara silent income ini adalah sistem pasif di mana ianya tidak bermula dengan cara yang anda jangkakan. Realiti dunia penulisan digital sekarang sebenarnya tengah berdepan dengan masalah manipulasi yang sangat besar. Banyak syarikat antarabangsa sanggup bayar mahal, malah ada yang cecah ribuan ringgit untuk satu artikel SEO. Tapi hakikatnya, mereka ditipu hidup-hidup oleh agensi yang guna robot malas. Sampaikan ada satu sistem rahsia yang terbongkar baru-baru ini, di mana sebuah bisnes boleh menghasilkan artikel SEO untuk website-website dengan bantuan AI dan dibayar terus dalam USD. Syarikat luar negara cuma nak tahu satu benda saja, iaitu artikel yang dihantar itu boleh selesaikan masalah pembaca dan membawa jualan. Apabila anda tahu apa yang mereka cari, anda tidak perlu lagi berebut peluang kerja yang sempit. Mari kita tengok contoh tutorial yang pertama ini. Ini adalah tentang website blog dan macam mana mereka jana income. Kandungan tag di dalamnya berkisar kepada berita, how to guide, product review, comparison ad dengan why, listrik dan juga tip. Tengok bagaimana sistem AI digunakan untuk menghasilkan artikel ulasan tentang peralatan keselamatan. AI ini boleh buat satu jadual perbandingan yang sangat terperinci tentang model-model helmet premium di pasaran, lengkap dengan ciri keselamatan dan sistem pengudaran seperti model Shui VFX Evo. Di tepi kiri dan kanan blog tersebut diletakkan ruang iklan Google Ads yang akan membayar anda setiap kali ada trafik yang singgah membaca. Malah yang paling lukratif, blog itu diletakkan link terus ke Amazon untuk menjual helmet tersebut. Setiap kali pembaca klik link affiliate itu dan membeli, komersial USD akan masuk ke dalam akaun anda secara senyap tanpa anda perlu pegang stok barang itu sendiri. Namun, kalau anda mahukan margin keuntungan yang jauh lebih keras dan premium, model kedua ini akan buatkan anda tersenyum lebar. Cuba lihat paparan skrin website sukan tenis ini. Kandungan teks berkisar kepada perkara spesifik seperti berita, how to guide dan tip. Menu mereka disusun dengan sangat kemas mengikut teknik spesifik seperti server, forehand dan volley untuk menarik audien yang betul-betul ada masalah. AI akan menulis artikel yang memikat, kemudian mengajak pembaca untuk masukkan nama dan email mereka bagi mendapatkan panduan percuma. Selepas database email mereka dah ditangkap, sistem email automatik akan mula buat kerja menjual pakej khusus online dengan harga flat rate seperti USD 97 untuk satu khusus seperti The Evolus Forehand. Pembeli luar negara tak akan kisah untuk bayar sebab artikel tulisan AI anda di blog dan buktikan yang anda ada jawapan kepada masalah mereka. Rahsia besar bagaimana budak-budak muda zaman sekarang boleh buat income mengalahkan gaji pengurus bank adalah dengan teknik skala bisnes ke tahap ekstrim. Mereka tidak fokus pada satu blog saja. Selepas satu enjin blog otomasi tentang helmet atau tenis tadi dah mula berjalan lancar dan menghasilkan duit, mereka akan close sistem yang sama menjadi 10 blog serentak untuk niche premium yang berbeza seperti kewangan, kesihatan atau teknologi. Semua proses kajian niche, penulisan artikel, susunan jadual produk sehinggalah kepada hantaran email jualan digerakkan oleh enjin AI otomasi.
yang bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Anda cuma perlukan pantau dashboard pembayaran anda dari rumah sambil melihat dolar masuk secara konsisten dari seluruh dunia. Sistem mesin duit digital menggunakan artikel AI ini dah terbukti wujud dan tengah hampa duit gila-gila sekarang untuk sesiapa yang faham cara manipulasinya. Semua bukti depan mata daripada rakaman tutorial tadi dah menunjukkan bagaimana sebuah blok ringkas boleh bertukar menjadi aset digital yang sangat bernilai tinggi. Pilihan sekarang berada di tangan anda, sama ada anda nak teruskan jadi penonton atau anda nak mula pasang robot automatik anda sendiri malam ini juga. Kalau anda nak belajar dengan lebih mendalam dan mahukan ayat tarikan yang power untuk tambah pendapatan, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang juga di channel Aziz Amin. Jangan terlepas strategi premium yang seterusnya. Dan yang paling penting, klik pautan di ruang description di bawah untuk terus ke landing page Aziz Amin bagi mendapatkan akses eksklusif memulakan bisnes USD anda. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.